Salam geng, racun kali ni saya nak buat special sikit lah kan. Sebab macam korang tahulah, saya tak sempat nak buat full review pasal Xiaomi 17T Pro yang baru release ni. Tapi bila saya baca komen kan, masa saya upload dekat dalam short tu, ada yang nak tengok kualiti kamera lah, rakam video lah kan. Disebabkan Xiaomi 17T ni, kalau biasanya dia fokus kat performance, tapi this time dia orang fokus juga dekat kamera, siap dapat lekat kamera setup kan. So saya plan hari ni saya nak macam pakai siaran macam biasa. Kita buat style vlog, jalan-jalan, record video semua. Dan kita nak tengok nanti macam mana lah kan, berapa bateri dia boleh tinggal, macam mana kualiti kamera dia, sama juga dengan prestasi dia untuk penggunaan sebenar. So kalau korang nak bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Sekarang pukul 10.39 pagi, kita start agak lewat sikit lah. Bateri macam korang nampak lah 100%. So plan pagi ni kita mungkin akan pergi beberapa tempat dulu. Lepas ni saya akan update kat korang. Let's go. Sekarang kita tengah rakam menggunakan kamera hadapan yang mana resolution dia 32 megapixel tapi boleh rakam 4K 30fps saja tau. Dan tak ada pakai mic external. Mic external tak ada, ni memang direct daripada phone. Kita nak tengok bunyi dia macam mana kan, dia punya noise. Kita bersama dengan ini, host kita yang kedua Mami, adik yang dah besar, tembam. Kakak je tak ikut ni. Untuk yang sesi pertama kakak tak ikut, kejap lagi kakak ikut lah. Kita nak pergi lepaskan ajak Mami ni. Katanya nak apa tu, repair muka sikit. Let's go. Klinik kat situ buka. Baik. Laki ni kot. Laki ni. Kita dah sampai sekarang dekat tempat Mami, my clinic kat sana tu. Sekarang ada dekat dalam. Tengah menunggu. Sekarang dia nampak kat sana. So ni kita nak buat apa sekarang ni? Kita nak cat muka je. Apa nama profesionalnya untuk cat muka ni? Kita nak macam ni. Kita nak tanya pasal skin booster. Skin booster. Diam ni adik. Adik. Alright, so kita nak temu ramah sikit apa hasil dia tadi. Apa yang Mami dah buat dekat my clinic. So Mami boleh bagi tahu sikit? Mami Apa je? dah booking facial stick peel dengan skin booster RD1. Oh begitu. Make sure muka Mami boleh dapat cantik. Sekarang ni lebih kurang dalam dah pukul 12 tengah hari. Bateri kalau tengok dekat situ kan, ada 96% tau. Masih baru drop lebih kurang 4% je. Dan penggunaan kita pun masih light-light je. Just buka kamera, lepas tu TikTok sikit kan. Dari segi rekaan ni kan, actually design ni macam korang nampak lah, dia lebih kurang sama je macam Xiaomi 15T Pro juga. Petak kan, lepas tu aluminium frame. Belakang ni ala-ala macam kaca macam tu. Untuk dia punya modul kamera pun setup tu ataupun dia punya apa tu, petak dia tu pun sama je, bump dia apa semua kan. Cuma apa yang saya perasan kali ni kan, untuk model ni dia lebih macam tebal sikit dan juga agak berat sikit lah compare dengan previous model tau. Kalau tak dekat bahagian hadapan pun screen dia jenis macam flat, lepas tu dah pun terbina screen protector dekat sini. Dekat bahagian sisi bawah ni macam biasalah, lubang serut speaker, port pengecasan, ada SIM tray kan. Dia of course lah, dia tak ada lubang audio jack. Dekat bahagian sisi ni pula kita ada volume rocker, ada power button. Dekat bahagian atas clean, ada banyak line antena. Dekat bahagian sisi sini kita nampak pun clean je tau. Just ada banyak dia punya line antena dekat situ. Dan kalau korang punya device kotor ke apa kan, tak ada masalah tau. Dia boleh kena hujan sebab dia ada IP rating IP68 sama macam before ni. Kita tengah bising sekarang. Orang lelaki dia takkan faham. Kita tengah rebel. Dia takkan cakap kita nak orang apa. Yalah. Ada pakai mic ke tu? Ada pakai mic ni sebab sekarang ni kita nak pergi mana bu? Nak pergi Maulid Akikah. Maulid akikah kawan ibu. Kat surau. Sebab tu ada penambahan, ada ibu, ada adik kat belakang. Lepas tu macam yang tadi juga. Adik isteri. Mami, kakak, kakak. Ni ada orang nak tengok kakak ni. Kakak. Kakak kat belakang pakai tudung. Princess tau. Birthday kakak semalam. Kak, Kakak siapa? tengok apa tu kak? Mana siapa kakak tadi? Kakak tengah macam mengajuk tu. Bikin Kak, kita dah sampai, dah panas ni. Panas ni, bibi gerak dulu Kak, panas ni. Kita dah sampai dekat majlis tu. Orang tengah makan-makan. Okey, sambung je lagi guys. Ini dia punya lauk-lauk event tu. Sekarang ibu tengah ambil lauk. Event kawan.
Nak ibu makan secoek je ni. Okay. Wih, nampak menyerukan. Nampaknya sekarang ni pukul 2.13 tengah hari tau. Korang betul kat situ. Bateri kita sekarang ni tinggal berapa persen? 80% lah. Lebih kurang 20% kita dah pakai selama kita guna daripada pagi. Start pukul 10 tadi. So apa kita nak buat sekarang? Kita akan tengok pula lah dari segi dia punya features yang ada dekat bahagian hadapan skrin ni. Dari segi dia punya skrin ni actually lebih kurang sama je spek dia dengan Xiaomi 15T. Macam korang nampak lah, sizing dia sama, quality dia pun sama kan. Lepas tu dia jenis flat display, ada 144Hz, ada Dolby Vision. Cuma yang baru dekat sini, dia ada TUF Quadruple IK, yang mana memang function lah untuk korang yang selalu guna phone waktu malam. So mata korang tu lebih selesa lah, tak cepat penat, tak cepat sakit. Kalau untuk penggunaan outdoor kan, dia punya peak brightness tu sekitar dalam 3500 nits, which is dah tak ada masalah untuk korang guna tau. Kalau korang ni rider ataupun memang selalu guna phone dekat luar, bagi saya still nampak clear, still okay untuk korang pakai. One more thing yang special pasal screen dia compare dengan previous model, dia pakai panel custom M10 lah, which is lagi quality lah compare dengan dia punya previous model. Sekarang kita nak singgah di IY sekejap, nak beli barang sikit. Kita ada dekat Giant sekarang. Di IY ni dekat dalam Giant tau, dekat tingkat 3. Kalau tengah rakam ni boleh tak zoom? Oh, dia kalau rakam boleh 1 kali sampai 6 kali zoom. Ni kualiti dia. Next destination kita dah pun sampai dekat ruang semaju. Okey, kalau saya dia boleh tukar kamera belakang tau, tapi dia pakai resolusi yang sama lah macam kamera depan. So untuk model ni pun boleh. Kita ada dekat kedai Mas Payang. Mami dia nak cari something dekat dalam. Kita zoom sikit. Kalau jumpa kelibat dia, okey tak jumpa. So back. Adik tengah minum susu sekarang ni. Tadi dah sampai dah sebenarnya dekat sini. Lepas tu adik yayak pula. Kena cari tempat yayak pula, nak basuh. Pergi dekat Shell, tandas rosak. Cari jumpalah dekat dalam kedai apa tadi tak ingat dah. So kita tukar turn, mami basuh, kita jaga kereta sebab kakak tidur kat situ tadi. Dah bangun dah. Kak. Hello kak. Hai. Okay, kakak dah bangun dah. So berapa persen tab bateri kita ni? Kejap lagi kita check. Nampaknya dekat sini kan, waktu menunjukkan sekitar pukul 5.42. Kalau untuk dekat bateri tu tinggal 62% lah. Kita dah buat banyak benda juga actually. Guna map, layan YouTube, TikTok, Facebook, segala macam kan. So, apa lagi kita tak cover dekat sini dari segi prestasi dia? Jom kita check. Bila sebut je pasal prestasi ni kan, mostly yang memang minat brand Xiaomi ni akan tunggu T-Series tau. Sebab biasanya T-Series ni akan lebih dekat performance dia. So, sedap lah untuk para gamer nak main game tu. Memang dia tapau lah segala macam kan. Refresh rate pun tinggi, bateri pun besar kan. So, untuk model kali ni pun, kalau korang ni penggemar chip daripada Qualcomm, mungkin korang akan kecewa sikit lah. Sebab dia tak pakai pun 8 Elite Gen 5. Walaupun macam tu, even tak dapat chip yang powerful tu pun, tapi kalau korang tengok sebenarnya tu score dia dekat sini kan, memang gila tau. Lagi power, lagi tinggi daripada 8 Elite Gen 5. Memang tak masuk akal kan. Yang mana dia pakai Dimensity 9500 tau. Chip ni memang saya sendiri pun tak sabar nak try. Finally dapat juga saya try pakai chip ni tau. So macam mana pula dari segi prestasi gaming dia, kita akan cuba test sikit lah main game, beberapa game. Dekat sini kalau tengok spek lain tu, yang mana kita dapat 12 GB. Kalau boleh tengok sendiri kat situ, Dimensity 9500, 12 GB RAM. Internal storage dia, tak silap saya, 256. Sekarang kita dapat masuk dekat dalam Garena Delta Force. Kita akan main game sikit lah. Nak tengok macam mana penurunan bateri, suhu dan juga FPS dia. Untuk bateri kita sekarang 59 minit. Kita akan main dalam beberapa minit. First thing first kan, kita akan cuba tengok dulu grafik of course. Masuk dekat sini. Dan max FPS kita boleh dapat 120 FPS dan boleh pakai Ultimate juga. Tapi sebab saya tak sempat nak download kan, dia punya data tu kita pakai je lah yang ada. Tapi refresh rate ni memang 120 FPS sahaja.
Lepas tu untuk game mode dia pula, macam biasa game turbo ada, boleh boostkan lagi prestasi dia. Untuk FPS dekat sini kita nampak, yes, boleh dapat lah kan 100 FPS ke atas. Lepas tu dia punya touch response pun, dia punya touch rate tu pun tinggi juga tau. Boleh naikkan juga visual ni macam mana yang korang nak. So lebih cantik lah kan quality dia. Next lagi dekat sini, enhancekan dia punya touch responsive tu, boleh naikkan lagi. Kita dah set. Network speed boost pun ada. Yang lain ni kita ada DND, record. So basically basic je tau. Benda utama yang mana yang sepatutnya ada dekat semua phone gaming sekarang ni, bypass charging. Dan model ni still tak ada bypass charging, padahal dia fokus dekat prestasi, dekat gamer kan. Tapi tak apalah, at least prestasi ni memang sedap. Button pun ok. Bateri pun besar, 7000 mAh, memang lama lah boleh gaming. Dengan pengecasan 100W lagi kan. Cuma kekurangan tak ada bypass charging saja. Untuk FPS counter yang pop up pun tak ada. Just korang kena buka untuk tengok. So kita akan main sikit. Ok, kita dapat. Speaker dia pula dual speaker ataupun stereo speaker tau. So memang sedap. Ok, kita dapat. Hampir-hampir mati. Oh, mantap. Oh, selamat kita. Gyro adalah, of course lah kan. Phone mahal kan, takkan tak ada gyro kan. Saya akan naikkan speaker yang paling tinggi supaya korang boleh dengar sendiri sound dia sedap tak sedap. Total dekat sini 15 minit tau. Kita dah pemainkan Delta Force. Bateri sekarang tinggal 55%. Prestasi dia memang mantap. Korang boleh dapat atas 100 FPS. Tanpa sebarang stuck, tanpa sebarang lag, even ada banyak animation kan. Lepas tu banyak anime dalam satu masa ke, memang takkan ada sebarang masalah langsung tau untuk phone ni. Kalau korang ni kan, player PUBG pun tak ada masalah untuk dapatkan Ultra Extreme tau. Untuk game-game lain macam NTE, lepas tu Dreamwave, Main Eater ke, kan? Apa lagi game yang korang nak tu, kita akan buat dekat dalam ujian penderaan macam biasa. Kalau korang nak tengok phone ni kena dera kan, korang drop komen. Ramai nak kita buat dedicated video macam biasa. Anyway, belakang ni agak semak tau. Sebab ni actually studio kedua saya buat tau. Untuk video. Allah, phone jatuh kan. Adakah dia masih survive? Bunyi agak kuat. Tak ada masalah. Memang strong. Oh ya, berbalik pasal studio yang korang nampak sekarang ni. Nampak tak? Agak macam semak. Sebab studio ni jarang-jarang saya pakai tau. Kalau emergency, saya balik dekat rumah kampang, baru saya guna. That's why sekarang ni saya buat more kepada store je, letak barang-barang RC apa semua kan. Studio kita yang main tu sekarang dekat Bangi sana, yang korang selalu nampak. Tapi yang tu saya tak pernah buat studio tu lagi. Mungkin soon lah. Kalau korang nak, ramai nak, kita akan buat. Now kita nak pergi dekat sini, MSH. Dah lama tak datang kedai ni tau. Saya dah hantar barang untuk upgrade. So lalang kita nak pick up. Tapi rasa hari ni tak sempat nak main, maybe besok lah. Kalau korang ni kan peminat RC, rasa mesti korang kenal lah kedai ni. Korang tengok tu barang-barang dia, memang gila. Ni dalam kedai dia, kalau korang tak tahu kan, memang full of RC. Yang ni yang display, macam-macam ada. Korang nak brand yang proven, yang reliable, nak murah, MJX. Macam saya pakai ni lama dah beli ni, dah 2 tahun dah. Tapi sebab dah lama simpan, so kita nak restore ni. Ni kita punya kereta yang kita dah upgrade tadi. Kita nak test sikit sebelum kita main besok. 20% power. 20% power pun dah terangkat tau. Harap-harap besok kita boleh buat standing backflip. Ayan. Ya, ini kita punya player kita, Abang Fuad. Kita punya mekanik kita ni. Baik. So, Tayar Proline nak tu. Memang. Tayar Proline belted kan. Belted tu. Lepas tu kita pakai Hobbywing punya setup. Setup ni harga dia lagi mahal daripada kereta. Alright. Nampaknya sekarang waktu pun dah bertukar dari siang ke malam. Bateri phone kita sekarang tinggal 35%. Sekarang ni hampir pukul 10 malam. Kita ada dekat area Bukit Bintang. Dan kita akan test juga kamera dia sekejap lagi. Korang standby je.
Oh, ni menu kita ni. Kita kat pinggan. Kita ada nasi mandian, ayam kan? Dia wangi lah. Mandian. Bau sikit. Wangi lah tu. Oh ya, wangi. Lepas tu kita ada pizza. Walaupun phone ni kan, dia fokus more kepada prestasi, tapi macam korang nampak lah, dia datang dengan Leica camera setup. Main camera dia Light Fusion 950, which is memang padu lah dari waktu malam. Dia punya detail kan, dia punya sharp tu memang nice tau. Dia juga datang dengan 5 kali telefoto. So kalau kita pakai telefoto tu memang nice lah, dia punya quality kan. Dan max tu boleh bagi sampai 120 kali zoom macam korang nampak. Lepas tu untuk rakaman video boleh dapat 8K tau. Dan yang special ni kalau masuk dekat Pro Mode, dia ada fungsi dekat sini kan. Kalau saya tekan ni, okay, kalau boleh nampak tak, ada lock. So memang special, memang best lah untuk content creator. Kalau boleh color grading lebih mudah. Dalam ni untuk features lain tu kita akan cuba tengok lah kan apa ada. Macam biasalah ada foto, ada portrait, dokumen. So ni rakaman waktu malam dia, 4K 60fps sambil berjalan di tengah kota raya. Quality dia agak menarik tau, agak pop up warna dia, detail dia. Ini pula untuk rakaman kamera hadapan 4K 30fps. Dia juga boleh onkan lampu tau. Okey tak? Untuk hasil gambar dia, quality korang boleh nilaikan sendiri dan komen lah okey tak okey, nice tak nice. Sekarang kita dah kembali dekat studio. So dekat sini macam korang tahulah, kita dah berjalan seharian daripada pagi 10 pagi dan sekarang ni pukul 12.25 pagi pula tau. Dan bateri kita tinggal 12% lah kalau korang nampak dekat situ. Nampak tak? 12%. Okey, kita akan tengok lah kan berapa dia punya SOT. Saya akan cuba buka sekarang. Masuk dekat setting, pergi dekat bateri dan kita dapat dekat sini kan. Dia punya battery usage tu, sekejap saya check ada tak tulis. Kalau tak dekat digital wellbeing ni kan, kita dapat 7 jam lebih lah, dalam 8 jam lah dia punya SOT untuk penggunaan harian kita. Untuk features tambahan pula dekat sini kan, korang akan dapat IP68 lah, water resistant. Lepas tu ada stereo speaker, eSIM, NFC kan. Air blaster saya tak pasti. Kalau tengok dekat atas ni macam tak ada ke dekat bahagian dia punya modul kamera ke kan. Nanti saya double check balik. Dan yang paling best tu rasanya dekat software support dia lah. Untuk OS tu dapat 5 tahun dan security 6 tahun. So phone ni dia bukan sekadar power sekarang tau. Tapi in future pun kita boleh kata masih reliable, masih ok untuk pakai lama. Apa komen korang pasal Xiaomi 17T Pro yang dah pakai? Boleh komen juga. Muka dah barang gila dah gang. Seharian macam-macam tempat kita pergi, macam-macam benda kita test kan. Mungkin kita akan test dekat next device kalau korang berminat. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni, untuk malam ni. Jumpa lagi di channel seterusnya. Assalamualaikum dan stay tune.